Nak beli mahal, nak jual semula jadi murah. Siapa nak rugi bro? Betul tu. Memang tak ada siapa yang nak rugi. Tapi kalau kita dah faham dengan emas ni, yang dah baca buku Wap Emas, dia dah tahu dah. Emas boleh jadi sebagai alat pelaburan, trading dan boleh jadi sebagai alat simpanan. Ramai yang komen macam ni sebab dia anggap emas tu hanya sebagai alat pelaburan. Yang mana pelabur ni, trader emas ni, memang dia hanya kejar harga emas tu. Tapi penyimpan emas, dia hanya kejar berapa gram yang dia dah menabung. Dia menabung tak setiap bulan. Itu yang dikejar. Macam guru saya selalu pesan, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kebanyakannya yang rugi dengan emas ni, dia anggap emas ni macam main saham. Untung tu hanya semata-mata beli harga rendah, jual harga tinggi. Sebab dia fikir emas ni ada spread. Jadi bila tolak spread, confirm rugi. Padahal spread tu adalah kos realistik untuk kita dapatkan secara fizikal dengan mudah dekat tangan. Macam money changer lah tuan-puan. Kalau kita nak tukar duit ringgit Malaysia ke USD, kan dia ada perbezaan harga tu. Samalah. Dan satu lagi ramai yang keliru. Emas perhiasan yang macam ni, yang kebanyakan dekat kedai-kedai emas, tak sesuai untuk pelaburan. Sebab emas yang macam ni mahal daripada kos upah, pada kos design, ada nilai kesenian. Bila nak jual balik, kos tu semua dah tak kira, yang hanya kira berat dan ketulinan. Sebab tu nak beli mahal, nak jual jadi murah. Sebab itulah tak untung-untung. Salah pilih produk. Jadi bagi tumpuan yang nak niatkan beli emas untuk cepat untung, beli Dina Gold Bar. Dia dapatkan dengan menabung sedikit-sedikit. Dekat akaun Masgap, pergi dekat profil saya ada pautan. Boleh follow je step by step.